Assalamualaikum dan selamat pagi. Jadi kita teruskan kita punya topik untuk hari ini. Kita pergi pula kepada elemen seni yang seterusnya, iaitu tekstur. Okey, so kita dah belajar hari itu garisan, rupa, bentuk dan value. Jadi kita nak tengok hari ini adalah untuk tekstur pula. Okay, apa itu texture? Texture refer to the surface quality of an object. So, quality permukaan sesuatu objek. So, texture appeal to our sense of touch. Texture ni dia memberi kesan kepada kita punya deria sentuhan lah. Okay. Okay, even when we do not actually feel an object, our memory provide a tactile sensory reaction or sensation. So bila kita dah dapat mungkin kita pernah mengalami atau sama ada kita tak pernah mengalami sentuhan kepada sesuatu tekstur, tapi bila kita dah lihat pun kadang-kadang kita dah boleh dapat rasa kan tekstur tu kasar ke lembut ke kan. Contohnya macam ni kulit dragon ni kan ataupun dipanggil iguana ke kan. Jadi kita tengok saja pun kita dah dapat rasa kan tekstur dia macam bintik-bintik kasar macam tu kan. Okay, so the sense of touch help to inform us about our immediate surrounding. So kita punya deri rasa ni memberi kita tindak balas kepada apa yang ada di sekeliling kita. Contohnya macam ni lah, bila kita terpijak objek yang paku tajam kan, jadi kita terus melompat. Seperti mana kita tahu kulit kita ni mempunyai kawasan yang paling banyak deria lah kan. Jadi of course lah bila sentuh kulit kita ni tersentuh pada apa-apa objek tertentu, kita akan cepat ada tindak balas. Contoh kalau terpegang objek panas pun kan, immediately tangan kita akan tarik. Kan ada tindak balas kan. Okay, texture is really surface. Dia kata sebenarnya texture ni memang ada permukaan lah, adalah surface kan. The feel of that surface depend on the degree to which it is broken up by its composition. So, keadaan surface ni bergantung kepada bagaimana dalam istilah ni dikata broken up, maksudnya dipecahkan ataupun di kita nampak dia macam pecah lah kan. Sebab macam kulit ni kan pecah bulat-bulat macam ni kan. So itulah yang menyebabkan kita rasa dia kasar ke, dia halus ke kan. Tekstur merujuk kepada kualiti permukaan sesuatu objek yang hanya boleh dirasai melalui sentuhan. Sentuhan pada sesuatu objek itu boleh ditafsirkan oleh ingatan walaupun tanpa melihatnya. Okay, ada dua jenis tekstur lah. Satu actual tekstur sebenar yang kita lihat pada alam sekitar lah. Contohnya binatang, tumbuh-tumbuhan. Dan ada juga representation of texture, visual lah. Maksudnya kita gambarkan semula kan dalam bentuk visual kan. Kita lakarkan balik ke ataupun kita lukis ataupun kita ambil fotografi kan, ambil gambar. Okay, itu antaranya lah. Okay, type of texture ada dua jenis texture, iaitu textile texture dan kedua visual texture lah, macam kita dah tahu tadi sebelum slide sebelum ni. Textile texture is the texture you can actually feel with your hand. Okay, textile macam kita kata tadi dia, memang sentuhan, jadi kita dah texture tu kita boleh sentuh. Okay, kalau yang visual ni biasanya is used to create the illusion sahaja of texture on printed piece. Okay, selalunya kita cetak lah ataupun kalau painting pun sebenarnya dia adalah textile punya texture kan, sebab kita boleh sentuh lagi. Kita kadang-kadang painting tu ada dia punya subtle paints tu kan. Kalau yang macam pakai oil paint tu dia mesti timbul kan, jadi kalau kita pegang sebenarnya dia ada. Jadi yang visual ni memang dalam bentuk, kalau nak dikatakan dalam bentuk digital lah ataupun dalam bentuk gambar kan. Dulu kita banyak fotografi, tapi sekarang kita banyak image dalam bentuk grafik dalam komputer. So dia still memberi illusion kan, ilusi kepada texture. Okay, so dia create juga illusion kepada dunia keliling kita. So dalam konteks ni kalau siapa tahu virtual reality, so kita buatlah benda-benda objek ni balik dalam bentuk 3D, 3 dimensi. Kemudian kita letakkan, masukkan bina apps dia, import masuk dalam VR, virtual reality yang kita pakai Google tu. So kita akan dapat rasa ada 3D surrounding keliling kita kan, ada suasana 3D
sebenar di sekeliling kita, tapi sebenarnya ia adalah visual sahaja. Okey. Okey, seterusnya ada 4 pula, kita pecahkan kepada 4 jenis tekstur lah. Okey, biasa yang artis ketahui lah atau artis klasifikasikan. Yang pertama sekali, actual texture. A surface that can be experienced through the sense of touch. Macam kita tadi, surface yang memang kita boleh pegang, kita boleh rasa. Lepas tu, simulated texture, a convincing copy or translation of object texture in any medium. So, ni memang, simulated ni memang kita nampak dia macam sebenar lah. Kan kita memang dia kata convincing kan, copy kan. Salinan yang meyakinkan lah maksudnya macam tu kan. Or translation kan, kita dah copy, kita try ambil sebaik mungkin maklumat tentang tekstur tu dan kita jadikan dia dalam bentuk mungkin video tadi. So kita masih dapat tekstur hampir macam actual tekstur kan. So abstract texture macam saya kata, abstract ni biasanya gabunganlah pelbagai ataupun kita dah olah dia kan, nampak ni dah rearrange, kita dah susun semula ataupun kita dah pemudahkan, kita simplify. So ini adalah abstract texture. Invented texture pula adalah a created texture whose only sources in the imagination. Invented texture ni pun sama macam abstract juga, tapi dia lebih kepada imajinasi artist. It generally produces a decorative pattern. So dia biasanya adalah lebih kepada menghasilkan corak-corak berbentuk hiasan lah kan. And should not be confused with an abstract texture. So tak boleh confuse dengan abstract lah kan. Tapi biasalah kita bukan artis. Mungkin kalau kita biasa apply, kita biasa gunakan texture-texture ni, kita mungkin akan nampak perbezaan dia kan. Okay, so contoh painting tepi ni ataupun hasil kerja tepi ni adalah yang actual texture lah kan. Kalau ikutkan, kalau kita boleh pegang painting ni, tapi kalau kita tengok balik, dia lebih kepada simulated lah gambar kan. Jadi kita boleh nampak macam dia timbul 3D kan, tapi kalau kita pegang dia masih flat. Okay, ni contohlah actual texture macam rekahan pada tanah yang tanah yang kering. Kemudian simulated texture ni kita ambil satu texture yang asal, nampak ni kita susunkan balik. Kan? Okay. Abstract texture yang macam ni lah. Texture yang macam ni kan. Kemudian invented texture ni lagi lah. Dah lebih rumit dan kita pun tak tahu apa dia punya objek sebenar kan. Okay. Ni contoh-contoh lagi lah. Ni tekstur sebenar pada batu, kayu kan. So kita boleh cari dekat sekeliling kita. Okey, ni contoh juga natural stone lah. Yang ada pada bangunan-bangunan, kita dah boleh tahu ada tekstur batu kan. Kita tengok macam tu pun kita dah tahu tu tekstur batu kan. Biasanya untuk istana-istana lama yang besar-besar kan. Sebab dia guna bongkah batu yang besar-besar. Jadi daripada jauh kita boleh nampak dah teksturnya kan. Ini pun satu lagi ni yang kata tadi dekoratif. Mungkin boleh juga jadi abstract texture yang kita gunakan pada masjid-masjid kan. Okay. Kadang-kadang dia timbul juga. Maksudnya kalau kita pergi touch, kita ada rasa tekstur dia kan. Kadang-kadang tak je kan. Dia buat flat sahaja. Sekarang ni banyak wallpaper, betul kan? Wallpaper tu flat je kan. Tapi kita tengok dari jauh nampak macam ada tekstur kan. Macam ada illusion of 3D tu kan, 3 dimensi tadi, tapi bila pergi tengok dekat sebenarnya flat sahaja. Ni brush stroke yang saya kata tadi lah, painting tu kan, kalau betul pakai oil painting dia ada timbul-timbul sebenarnya kan. Jadi kalau kita pergi dekat, kita pegang, kita akan rasa tekstur cat tu kan, paint tu kan. Okay. So ni anyaman lah kan. Bila kita anyam sesuatu benang, apa-apa sajalah. Macam kalau kita orang Melayu, tikar kan. Kita anyam pakai mengkuang kan. Macam ketupat sendiri pun kita anyam pakai daun tu. Kemudian kita dapat rasa kan, ada tekstur dia kan. So macam tu lah. Okay. Ni untuk pada pakaian lah. Kalau dalam bidang fashion ni, tekstur ni sangat penting lah. Untuk menaikkan lagi nampak keunikan pada sesuatu fashion pakaian yang direka kan. So pelbagai tekstur kain digunakan. Okay, ni produk lah. Okay, produk kan.
Produk ni biasanya kita dah boleh tahulah kalau leather kan, kalau kulit, kalau besi, kalau kayu kan, kita dah boleh agak dah kan. Okay. So yang ni adalah antara yang kita katakan awal tadi, maklumat yang kita dah dapat rasa dan kita dah tahu, jadi bila kita tengok pun kita dah tahu dah objek tu bahan dia apa, dibuat daripada apa, dan kita dapat bayangkan teksturnya macam mana. Okay. Ni contoh lagi visual texture di mana gambar buah ni, buah strawberry ni, kemudiannya diolahlah dalam bentuk hitam putih, dilukis semula. Tapi masih ada rasa illusion of 3D bila dia apply value. So, kita kaitkanlah dengan kita punya modul yang sebelum ni tadi, iaitu value. Bila kita apply value kepada sesuatu lukisan kita, kita akan dapatkan dia tekstur lah, sebenarnya kita wujudkan tekstur pada objek yang kita lukis tu. Okay? Dan menimbulkan ada ilusi of 3 dimensi. Okay? Okay, ni painting pun banyak lah. Macam saya kata tadi, painting ni. Mungkin daripada jauh kita nampak flat, biasa je kan. Tapi sebenarnya bila kita pergi dekat, tengok dia kata, by looking at the detail of this painting, you can figure out on colour, shape, line and pattern kan. So kita kena, kalau kita berminat dengan sesuatu hasil karya tu, sepatutnya kita pergi tengok betul-betul dekat secara live kan. Bila ada pameran dekat museum, dekat balai seni, galeri seni tu, kita pergi tengok. So kita akan nampak sebenarnya hasil seni yang dihasilkan tu kadang-kadang terlalu detail kan. Kita tengok dari jauh macam tak nampak apa-apa kan. Banyaklah hasil-hasil seni sekarang yang menggunakan bahan-bahan yang kita tengok dari jauh, dia akan nampak tekstur tertentu kan. Bila kita pergi dekat, kita tak sangka pun sebenarnya dia pakai, contohnya macam coin kan. Kan coin tu selalu kan kadang-kadang benda yang kita tak jangka pun kan. Bila kita tengok dekat, oh rupanya coin je kan. Disusun jadikan satu hasil karya seni. Okay, ini contoh lagi lah painting dan fotograf macam yang saya kata tadi lah. Bila kita pandai capture, kita gambarkan tekstur tu dalam kita punya hasil seni kita, painting ataupun fotografi. Okay, ini dalam grafik lah hasil seni ataupun karya kita dalam bentuk video lah kan. Grafik ni ataupun poster ke kan, montage. Jadi kita boleh gunakan elemen tekstur untuk lebih naikkan keunikan ataupun memberi kesan yang mendalam lah kepada penonton tentang grafik ataupun mesej yang kita cuba sampaikan melalui video kita kan, ataupun hasil digital yang kita buat melalui komputer. Okay, so habis menota tu, kita nak pergi tengok aktiviti yang keempat ni. Sebenarnya tadi kot aktiviti keempat, yang ni sepatutnya aktiviti kelima lah. Okay. Tapi tak apa. So, pelajar perlu mengumpulkan 6 gambar tekstur bagi setiap 4 jenis tekstur berikut. So, mengikut kategori ni ada actual texture, ada simulated texture, ada abstract texture dan ada invented texture. Jadi saya nak awak kumpulkanlah. Untuk actual ni dapatkan 6 gambar, simulated ni dapatkan 6, abstract pun 6, invented pun 6. Okay. So bila dah hasilkan tu, nanti susunlah dalam slide PowerPoint ke, dalam Canva ke. Nanti jadikan dia PDF, kemudian nanti upload dekat dalam CDOS lah. Okay, nanti saya akan buat link dalam CDOS, awak boleh submit. Okay, boleh tak? So, saya rasa yang tugasan yang keempat ni tak, aktiviti 4 ni tak berapa susah lah kan. Cuma cari gambar, tapi awak kena pastilah kategori dia betul tak untuk actual, simulated, abstract ataupun invented. Okay. Jadi itu antara tugasan awak lah untuk kelas dan bagi modul ataupun subtopik texture ni. Okay. So itu saja daripada saya. Selamat mencuba. Kalau apa-apa boleh PM saya. Okay. Bye-bye. Assalamualaikum.